Guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni kita akan pergi ke Kuching. Kita nak ambil adik kita. So kita teruskan dengan video kita. Kita buat vlog. Kita akan pergi ke Kuching lah ya. Okay guys, so sekarang ni kita dalam perjalanan kita menuju ke Bandaraya Kuching, ataupun kita boleh cakap kita nak menuju ke Kota Samarahan. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat jambatan paling ikonik di Malaysia. Ini adalah salah satu jambatan paling ikonik di Malaysia yang terletak di bahagian Sarawak. So nama jambatan ni adalah Jambatan Batalupa. Kepanjangan dia macam yang aku cakap dekat video lepas adalah lebih kurang dalam 10 km macam itu. So memang dia sangat panjang lah. Dan aku rekod video ni pun agak lama. Nanti aku akan cut macam mana nanti ya, tengoklah macam mana nanti lah. So korang lain lah vlog aku ni sampai habis lah ya. Dan jangan lupa macam aku tadi, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe aku punya video. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat tapak pasar malam dekat Kota Samarahan. Dekat sini kita akan cari makanan-makanan dan minuman lah untuk kita nak makan malam. Tengoklah tu guys, ada kondok. Wow, kondok guys. Kita beli kondok untuk aku dengan adik aku. Dan jangan lupa harga dia tidak berapa mahal, hanyalah RM10. Orang kata dekat homestay kita lah. Lepas sekali kita ada dapur ni. Lepas sekali kita ada dapur lah. Dan air dia tak menitik-nitik, steam menitik-nitik lah. Itu kita abaikan. Tadi aku dah berkonten. So aku guna telefon ni lah untuk aku berkonten. Aku berkonten pasal benda ni lah, iPad terbaru aku. Kalau korang tengok, korang tengok lah. Aku dah postkan video dia dekat aku punya YT. Lebih kurang macam tu. Sekali dengan pen ni lah aku dapat yang ni free lah, free gift dia bagi kepada untuk yang aku beli iPad ni lah kan. Seterusnya pun kita ada ini lah, ini kita punya jamban lah kan. Kita punya jamban, lepas tu dia ada sekali dengan bilik mandi lah. Bilik mandi yang penting sekali ni guys ya, shampoo dengan kita punya yang ni lah, shampoo dengan sabun badan, lebih kurang macam tu. Seterusnya pula kita punya katil lah. Ini saya pas sikit, minta maaf. Kita punya katil. Lepas tu yang ni barang-barang. Oh ya, ada iPad lama aku guys. Aku bawa juga lah iPad lama ni, walaupun tidak function sangat. Aku bawa je. Okey, yang penting sekali ada pewangi yang tak dapat digunakan lagi. Kenapa diletak kat situ? Tidak mengapalah. Biarlah owner tu letak kat situ. Jadi dia bahagia. Lebih kurang macam tu. Penting sekali ada smart TV lah. Smart TV penting sekali kalau kita nak naik kat sini dia tulis nama pantai dia. Pantai lebih kurang macam tu. Okey, seterusnya pula kita sudah sampai dekat laman pekarangan Laman Samarahan. Dan tempat sini kita cuma nak pergi cari-cari makanan, cari-cari minuman di tengah hari yang buta ni. So korang tengoklah, oh ada banyak vendor-vendor makanan lah kat situ guys. Nampak macam ada studio besar. Sebenarnya kalau korang tengok, itu dia Carnival Jom Heboh. Carnival Jom Heboh ni berlangsung
pada 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Perkarangan Lama Semarahan. Jadi sebab apa, kalau korang orang Semarahan, korang boleh pergi sini lah. Banyak vendor-vendor makanan, banyak vendor-vendor semua jualan-jualan kat sini lah. Ya, so korang boleh join kalau korang nak join lah ya. Okey, ni last. Okey, pusing. Okey, 3, 2, 1. Oh, tidak berjaya. Okey, last. Selepas ni abang nak ke sana, abang ada crossover. Okey, 3, 2, 1. Oh, tidak berjaya juga, tapi tak apalah, kita tetap juga bagi hadiah. Baiklah tuan-tuan puan-puan semua, saya rasa sampai di sini saja sebab saya ada tugasan. Saya nak buat live crossover di TV3 pukul 12 nanti. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan semua. Jadi untuk acara-acara di sini di Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak masih lagi diteruskan. Boleh bersama dengan Abang Putra. Terima kasih. Lagu ini bertanding di anugerah lagu ke-28 pada 2014, yang mana menjadi juara keseluruhan, membawa pulang trofi utama ADL 28 dan menang juga persembahan terbaik, juga anugerah budak alih Selcom. So malam tu dia menang banyak jam. Jadi selesai sudah kita punya peserta-peserta pertandingan karaoke ADL. Ke-9 peserta. Ya. Dan sekarang ni kita berikan Okay guys, so aku rasa sampai sini dah konten kita kali ni. Aku dah ambil adik aku dah. So I hope I'll see you guys again in the next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, dan always stay safe. Bye.